Assalamualaikum. 24 Mei 2025 kawan-kawan. Kita nak bahaskan kat sini ni pasal Saha ni Sah Abdullah ni. Skamer skrat, birokrat, teknokrat, ahli korporat, apa benda lagi. Aku rasa barang-barang untuk laporan-laporan tu dia scammer, dia scamkan sekat-sekat. Lepas tu dia jadi teknologi kerat kan kat situ. Lepas tu dia jadi aparatat. Sekarang ni jadi keparat kat situ. Serius aku cakap. Scammer kerat. Scammerism Institute of Technology. Mungkin dia ada leadership dekat situ kan. Macam mana dia boleh ambil dokumen tu yang kerajaan dengan Haji Mansur polis yang jadi timbalan polis. Aparatat tu kan. Lepas tu mula kejadian dia dekat sini skamer skrap. Skamer getas kerak tu. Okey. Kumpulan dia untuk nak politik dia. Aku pun beli lah. Dia nak kena curi kat situ. Dia nak jadi macam apa? Robin Hood. Masa kawan tu jadi PM hari tu, siapa hak jadi tu? Hak jadi teknokrat dia. Aparatat dia. Apprentice dia. Kan? Terjawab tak persoalan ni sekarang? Okey kawan-kawan, terima kasih.